Andai Allah ambil kita nyawa masa tidur, kita rasa tak sakaratul maut? Dia kata kalau dia tengah tidur mati, sakit tak? Munterai lu mati mana ni? Semua sakit itu mati, melainkan satu orang saja tidak sakit. Semua mati itu sakit, melainkan seorang saja tak sakit. Siapa dia? Mati syahid, betul. Okey. Orang yang mati syahid matinya lazat. Yang paling lazat mati syahid. Kerana Nabi cerita dalam satu hadis, orang yang mati syahid ni oleh kerana sedapnya masa rohnya keluar, seronoknya rasanya, dia minta pada Allah, ya Allah boleh tak aku hidup sekali lagi, nak rasa sekali lagi mati, kerana tersangat lazat. Faham tak? Dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, sakit macam mana, mati macam mana pun, paling cepat lagu mana meletup cepat pun, sakit yang teramat sangat. Nah, batu kita selalu berdoa, hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ketika aku dicabut nyawa, ringankanlah rasa sakit itu. Nah,